siapa dah siap? Angkat tangan. Saya dah siap. Dah siap. Bagus. Okey, nanti lepas kelas cikgu akan kutip ya. Okey. Sebelum cikgu mulakan sesi pembelajaran hari ini, boleh cikgu tahu apa perasaan kamu semua sekarang? Rasa sedih ke, penat ke, lapar ke, mengantuk? Lapar. Okey, tak apalah. Okey, disebabkan cikgu dengar Tasha mengantuk ya. Jadi cikgu nak semua bangun. Cepat sedikit. Cepat sedikit regangan, okey? Okey. Mula-mula kita buka tangan macam ni. Kita gerak-gerakkan. Sini. Pusing-pusing. Okey. Gerak-gerak. Pergi kat meja kawan. Gerak-gerak. Cikgu nak kamu tengok sekeliling. Kelas bersih ke? Ada sampah ke tak? Oh, bersih. Cikgu ada sampah. Okey. Tasha, sikit Tasha tolong. Iwan. Okey. Yang lain dah boleh duduk ya. Kalau dah ni sedia. Mana kamu dapat gula-gula tu? Okey, tak apa. Nanti lepas kelas dia baru makan. Okey. Baiklah. Semua dah rasa segar dah? Dah. Mari kita mulakan pembelajaran pada hari ini. Sebelum kita mulakan, cikgu nak akan melihat dulu video ini dan dengar apa isi yang cikgu hendak sampaikan dalam video ni, okey? Alamak, cikgu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, Farham. Cikgu, boleh kami bantu? Oh, boleh. Terima kasih ya. Sama-sama. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Waalaikumsalam. Baiklah, murid-murid. Apa cita-cita kamu atau kerjaya kamu nanti? Farham? Bila saya dah besar nanti, saya nak jadi guru. Bagus, Farham. Saya nak jadi saintis. Nirul? Saya Beritahu cikgu, apa cita-cita kamu? Saya nak jadi bomba. Wah, bagus tu Nirul. Bomba adalah salah satu pekerjaan yang sangat mulia, membantu masyarakat bersama dengan kemasan. Untuk mencapai cita-cita, kamu perlu berusaha dan belajar bersungguh-sungguh. Kami akan berikan tumpuan sepenuhnya ketika cikgu mengajar. Alamak! Selamat! Nirul, awak buat apa di sini? Oh, awak menyorok ya? Tak. Saya. Nirul, awak tak boleh lari dari guru. Kita kena hormati dan membantu guru. Saya risau dan segarlah. Tak mengapa, Nirul. Guru hanya memberi ilmu yang berguna kepada kita. Jadi, tak perlulah kita risau. Doa. Terus ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, baiklah. Daripada video tadi, siapa boleh teka nilai apa yang cikgu nak ajar pada hari ini? Akila? Ada idea? Tolong menolong ke cikgu? Nilai tolong menolong? Kurang tepat. Yang lain? Baik hati. Baik hati pun kurang tepat. You Berhemah tinggi? Ya, betul. Jadi, cikgu akan mengajar nilai khemah tinggi pada hari ini. Berdasarkan video tadi, ada dua murid yang kita boleh lihat sama ada bersikap baik dan bersikap kurang baik. Okey, jadi boleh bagi tahu cikgu apa contoh murid yang bersikap baik dalam video tadi? Izmi? Yang perempuan tu dia suka tolong cikgu. Okey. Kalau yang kurang baik, Tasha? Amirul tu dia lari bila nampak cikgu. Kamu macam tu ke? Tak. Kamu suka tak tolong cikgu? Suka. Okey, bagus. Okey. Jadi mari kita lihat pengertian apa itu nilai khemah tinggi ya. Okey. Ini adalah
adalah maksud nilai khidmat tinggi. Nilai khidmat tinggi ni adalah adab bersopan santun merujuk kepada sikap dan tingkah laku yang menunjukkan kesopanan. Macam tadi, Farhah tu dia terserempak dengan cikgu, nampak cikgu bawa barang, dia bagi salam, dia bersopan santun dan minta untuk tolong angkat barang-barang tu. Daripada Amirul, dia nampak cikgu dia terus lari. Jadi benda tu sepatutnya tak boleh lah buat macam tu kan. Sebab kita kena bersopan santun dan tingkah laku yang menunjukkan rasa hormat. Okey. Seterusnya. Baiklah, budak-budak, cikgu akan teruskan lagi dengan pengajaran seterusnya. Dekat tangan cikgu ni ada satu kotak. Siapa dapat teka ini kotak apa? Kotak hadiah. Kotak hadiah? Salah, kotak misteri. Ya, betul. Ismi pandai. Okey, dalam kotak ni ada dua jenis perkataan, iaitu perkataan yang sopan dan perkataan yang tidak sopan. Jadi cikgu nak seorang-seorang keluar ke hadapan dan ambil dua sahaja dan kelaskan mengikut kelas dia. Okey, bermula daripada Kila. Okey. Ambil dua je. Dua je tau. Banyak. Kena dekat terus ke? Ya, dekat terus. Korang kembar eh? Kembar. Aku lagi Yang tahu Ji? nama dia. Ambil sini. Kedua Tasha. yang biji. Izmi menguap Izmi. Tasha. Tasha yang menguap. Cikgu kena buat regangan kat dia. Patut ke cikgu render Izmi sebab mengantuk? Tak patut. Okay, Izmi. Mesti Izmi. Mesti sopan punya. Oh. Baiklah. Bagus anak-anak murid. Sekarang mari kita lihat di hadapan perkataan yang sopan dan tidak sopan. Daripada apa yang kita lihat ini, perkataan yang tidak sopan ada 3 sahaja, manakala sopan ada 5. Okey, daripada yang first, siapa boleh baca? Saya. Okey, Izmi. Saya minta izin. Saya minta izin ni perkataan yang Sopan. okey, bila waktu kita perlu minta izin? Dalam keadaan sekolah. Bila kita nak keluar ke tandas. Betul. Lagi? Bila kita nak tumpang lalu. Tumpang lalu dah ada izin lalu. Betul. Bagus Tasha. Okey, perkataan yang seterusnya adalah boleh saya bantu? Akilah bila kita patut guna perkataan ni? Bila kita nampak cikgu tu bawa barang banyak, jadi kita nak bantu cikgu tu. Oh, bukan kalau kita nampak cikgu kita berlari. Tak, Bukan. tak sopan. Itu bukan sopan ya. Okey. Seterusnya adalah terima kasih. Terima kasih ni bila kita selalu guna? Bila kita buat benda baik. Bila orang buat benda ni. Bila orang buat benda baik. Okey. Contohnya, Kalau orang dah tolong kita cakap terima kasih. betul. Tanda kita bersopan santun. Jangan kita, orang dah tolong kita, kita macam tahu apa-apa. Kita tarik muka pula dengan dia. Itu tak sopan tau. betul. Okey. Perkataan yang tak sopan pula adalah baca kunci. Berambus. Wow. Okey. Bagus ke tak bagus? Berambus. Seterusnya, Oh, saya lagi. tak guna. Tak guna. Yang ketiga, Malas. malas. Ini adalah contoh perkataan yang tidak sopan dan perkataan yang sopan. Jadi, cikgu nak tanya, dalam kehidupan seharian, kebanyakannya murid-murid guna perkataan yang macam mana? Sopan ke tak sopan? Sopan. Bagus. Baiklah, selesai tadi kita kelaskan perkataan yang sopan dan tidak sopan. Sekarang, cikgu nak bagi latihan ke anak-anak murid sekalian ya. Boleh. Muji boleh ke hadapan dan bahagikan kepada kawan-kawan. Okay. Okey, tengok dulu soalan yang cikgu beri. Tasha menguap Tasha. Banyak. Kan saya dah cakap Tasha yang menguap. Saya mengambil berdarah. Okey. Baiklah, daripada lembaran kerja yang cikgu beri tu ada beberapa contoh situasi ataupun gambar. Cikgu nak kamu Cikgu nak kamu faham situasi tersebut dan letakkan diri kamu dalam situasi tersebut. Jadi apa perasaan kamu jika kamu diperlakukan
cikgu beri masa 5 minit kepada setiap orang untuk mengucapkan jawapan. Nanti cikgu akan kutip semula. Cikgu saya nak ambil kotak pensel. Tak pensel boleh. Kita pensel tau. Ni boleh tak nak pinjam? Boleh. Nak pensel yang jenama pandai. Ush. Tapi kan Orang ni macam tidak sopan je. Macam mana kita nak minta tolong dekat kawan? Sedangkan tak nak. saya nak pinjam. Boleh. Baguslah Betul, macam tu. bagus. Macam tu. Wah, sudah pergi Ya. Baiklah, sementara kamu jawab, boleh tak cikgu nak kehadiran sebab cikgu lupa tadi? Boleh. Ketua kelas Izmir hadir. Hadir. Okey. Penolong ketua Muizatul hadir. Hadir. Okey. Amirul tak datang je. Cikgu tak nampak pun dia. Amirul ni buat hal lah. Amirul dia suka lari dia macam tu. Ya Okey, Tasha ada? Ada. Okey, Anis ada Anis? Ada. Okey, bagus. Teruskan buat kerja. Kalau ada soalan boleh tanya ya. Sibuk lah. Jangan meniru ya. Jangan tulis nama. Semua dah siap ke? Dah. Baiklah. Cikgu akan kutip semula. Satu je. Kamu kongsi dulu Okey, baiklah. Mari kita tengok gambar yang pertama. Itu gambar apa? Siapa boleh bagi tahu gambar situasi apa? Murid bagi cikgu buku dalam kelas. Boleh bagi cikgu buku? Murid terima buku daripada cikgu. Okey, lepas daripada terima buku tu dia cakap apa? Terima kasih. Okey, bagus. Terima kasih. Jadi, apa perasaan cikgu tu kalau lepas cikgu dah bagi buku kepada murid-murid tu cakap terima kasih? Gembira kan? Okey. Cikgu saya jawab bangga boleh ke cikgu? Bangga. Sebab cikgu tu bangga anak murid dia pandai. Boleh, tapi dia kurang tepat. Paling tepat gembira. Tapi boleh Ya. je. Baiklah, seterusnya. Tasha, situasi apa gambar yang kedua tu? Gambar dua murid berkongsi makanan dengan rakan yang tak bawa bekal. Kamu pernah tak alami situasi macam tu? Kamu pergi sekolah tapi duit lupa nak bawa, bekal pun lupa nak bawa. Lepas tu, apa yang berlaku? Saya cakap ke kawan, boleh tak saya nak makan sikit? Lepas tu dia bagi. Dia bagi. Macam mana kau minta izin? Boleh ke saya nak kongsi makanan awak? Okey, bagus. Jadi apa perasaan kamu kalau kawan-kawan kamu menolong kamu dalam kesusahan? Saya rasa terharu. Terharu. Akilah? Seronok. Seronok. Saya jawab tak haru juga. Kamu tiru ya Ismail. Tak, dia sebut kuat sangat. Tak apa. Betul. Okey. Gambar yang terakhir, Izatul boleh ceritakan gambar apa? Gambar ni ada seorang lelaki, dia bercakap kasar dekat kawan perempuan dia. Okey. Jadi, apa perasaan kamu kalau kamu berada dalam situasi tersebut? Kalau saya sebagai budak perempuan tersebut, saya rasa kecewa lah sebab saya kena marah macam tu. Okey. Jadi, patut ke tak patut kalau kita macam terasa hati kita marah betul-betul macam marah menggunakan perkataan yang tidak sopan, perkataan yang kasar, patut ke tak patut? Jadi, macam mana kalau kita nak tegur kawan kita? Kalau kita tengah marah, kita nak tegur dia cara baik, macam mana? Siapa boleh bagi tahu? Tegur dengan lembut. Tak elok lah cakap kasar. Bagus. Lagi? Izmi? Jangan guna suara yang kuat. Contohnya? Macam marah. Oh, kau ni. Tak boleh macam tak tu. boleh. Dia kena
Baiklah. Terima kasih Izmi dan Tasha. Okey, jadi itu adalah 3 situasi di mana kita boleh menerapkan perasaan kita kalau kita macam diperlakukan sopan ke tak sopan. Jadi kamu rasa kamu suka ke tak kalau orang bercakap kasar dengan kamu? Kan? Jadi kita pun kena bercakap sopan kepada kawan-kawan kita. Jangan bercakap kasar walaupun kita tengah marah kat orang. Okey? Faham semua? Faham. Okey, baiklah. Pengajaran yang seterusnya, cikgu akan teruskan. Cikgu nak tutup semula. Baiklah, cikgu sekarang juga akan meneruskan pengajaran dengan sesi yang seterusnya. Nampak di hadapan ada apa? Sampul surat. Sampul surat. Okey. Cikgu akan bagikan kepada 2 kumpulan mengikut colour lollipop ni. Satu warna ungu dan satu lagi warna merah jambu. Okey. Cikgu nak kamu bergerak dalam kumpulan mengikut warna yang kamu suka. Saya tak suka warna pink. Jangan makan je lollipop tu. Itu warna sahaja. Okey. Tasha ambil. Tasha. Okey. Kita mula dalam kumpulan ya. Dah. Okey. Apa aktiviti yang kita akan buat hari ni? Okey. Dalam setiap sampul surat ni ada satu gambar situasi dan setiap kumpulan perlu melakonkan semula situasi tersebut di hadapan kelas. Okey? Jadi sebelum kita pilih situasi apa yang kita nak, cikgu nak seorang wakil dari setiap kumpulan tembak jawab tembak busur kepada nombor yang awak nak. Okey? Sila hantar setiap wakil. Okey, kumpulan ungu Akilah. Tadi kau pegang belakang tau. Tadi ada orang tak reti. Mari. Siapalah orang tu. Ya Allah. Hati-hati ya. Tasha, duduk diam-diam. Tak kena Tasha ni. Aku rasa kita ambil ganjil. Tak apa Akilah, boleh cuba Pegang lagi. hujung. Tadi. Tadi. Apa tadi? Alamak lagi sekali. Tak apa. Kau kan boleh. Yeah. Okey, tak apa. Hampir kena nombor 3, jadi kamu kena nombor 3 ya? Okey, sila ambil gambar dalam sampul surat yang disediakan. Nombor 3. Ya. Okey, ambil dan duduk dalam kumpulan. Sabar dulu, jangan tunjuk tanda kat kawan lain. Dalam kumpulan je. Okey, seterusnya kumpulan merah jambu. Okey, Tasha nak cuba, boleh? Tasha mesti tak kena punya. Boleh. Jangan pandang rendah eskip ni. Wow. Bagus Tasha. Oh, lagi. Oh, dia dah lagi. Okey, boleh lagi. Ambil gambar dalam sampul surat nombor 5. Okey, duduk dalam kumpulan masing-masing. Okey, dengar apa arahan yang cikgu nak suruh kamu buat. Berdasarkan gambar tersebut, kamu berdua dalam setiap kumpulan perlu melakonkan di hadapan kelas. Cikgu bagi masa 5 minit sahaja untuk bincang situasi apa yang kamu nak buat. Macam mana kamu nak berlakon, okey? Semoga kamu berjaya dan kreatif. Boleh bincang. Berat tu. Kat mana ni? Ni gambar apa? Kami dapat gambar cikgu. Gambar cikgu. Gambar sudah siapa? Boleh bagi salam. Saya bagi salam kan? Cikgu, saya nak pergi ambil barang dah beg saya boleh? Boleh Tasha, silakan. Bincang betul-betul ya, jangan main-main. Cikgu, boleh tak saya ambil buku? Boleh, silakan. Betul. Duduk pula. Pula. Ya Natasha, tadi apa Natasha? Weh, dia dalam beg saya. Ada. Boleh tak saya nak pinjam boleh? Boleh. Kalau kamu nak guna props ke apa-apa pun boleh.
Silakan. Saya nak ambil juga macam ni. Boleh. Okey, masa tinggal lagi 1 minit. Diminta semua untuk bersedia ya. Okey. Baik. Okey, masa dah habis. Okey, antara dua kumpulan ni, kumpulan mana dulu yang nak mula? Saya. Okey, kita warna ungu. Okey, itu silakan. Buat lembunan di hadapan. Boleh ya cikgu? Boleh. Sekejap. Kumpulan lain cikgu nak kamu teka situasi apa dan apa perkataan yang sopan atau tidak sopan dalam lakonan ini. Okey, teruskan. Kring. Waktu sekolah dah tamat. Cikgu Akila lah. Assalamualaikum cikgu. Saya balik dulu cikgu. Okey, hati-hati. Okey. Okey. Tepuk tangan. Okey. Kumpulan merah jambu. Apakah situasi yang kumpulan ungu lakonkan tadi? Situasi balik sekolah apabila bertemu dengan cikgu kan? Okey. Jadi apa kelakuan ataupun perkataan yang sopan yang Akila ataupun Ismi tunjukkan tadi? Izmi bertegur sapa dengan cikgu dengan sopan. Okey, apa perkataan yang digunakan? Izmi bagi salam. Okey, bagus. Okey, tepuk tangan. Okey, kumpulan merah jambu pula. Silakan. Kita pasal Ismi dah baik. Okey cikgu. Teka ya situasi apa? Aisyah. Alah. Pula nasi lemak tak ada ke? Pergi sikit ke? Aisyah, boleh tak pinjam duit kau? Ambil lah RM50 ni. Lah, aku kan kaya. RM50 ni kau suruh Tapi kau ganti balik tau. Okay, nanti aku ganti. Tapi aku ada proses je lah. Boleh lah masuk. Makcik, saya nak pergi nasi lemak ni boleh? Nah. Okey, betul. Okey, apa kumpulan merah jambu lakukan situasi apa? Saya rasa Muiz dia tak ada duit. Lepas tu dia minta izin dekat Tasha nak pinjam duit dia untuk beli nasi lemak. Bagus. Tapi saya rasa Tasha pun ada guna perkataan tak sopan tau. Tak sopan? Ah. Apa contoh perkataan Dia cakap kau ni miskin sangat ke? Ya Allah. Okey. Sepatutnya kita boleh ke cakap macam kat kawan Tak kita? boleh. Macam mana perkataan yang sopan untuk kita bercakap macam macam mana? Kita akan cakap je, tak apa, aku boleh pinjamkan duit untuk kau. Bagus Disney. Tasha dengar tu Tasha. Dengar, cikgu. Lain kali jangan buat lagi. Okey. Okey. Satu lagi situasi yang dalam kumpulan merah jambu lakukan tadi. Murid-murid perlu beratur sebelum membeli makanan. Itu adalah salah satu adab untuk kita membeli makanan. Tak perlulah kita macam bertolak-tolak ke. Selalunya kan macam tu kan. Murid-murid saja waktu rehat saya nampak Akila dan Muji selalu bertolak-tolak kalau beli makanan yang rehat. Tapi lapar. Saya faham semua orang lapar, tapi kita kena Sabar. beratur dan sabar. Okey. Baiklah. Baiklah murid-murid, kita dah sampai ke akhir pengajaran, iaitu apa yang kita belajar hari ini tentang nilai apa murid-murid? Nilai Bagi. Okey, bagus. Jadi daripada apa yang kita belajar hari ini, cikgu akan bagi kamu 3 kad. Ada warna merah, kuning dan hijau. Setiap seorang akan dapat 3 warna. Okey? Okey, Ismi. Ila. Tasha dan Izatul. Jadi daripada pengajaran kita hari ini, cikgu nak kamu angkat warna sama ada kamu faham ke tak. Kalau hijau menunjukkan kamu faham, kuning kurang faham dan merah tak faham. Jadi sila angkat kad apa yang kamu belajar hari ini dan faham ke tak faham. Silap. Okey, nampaknya semua orang faham kecuali Tasha. Tasha suka main-main cikgu. Tasha jangan main-main ya. Okey. Jadi daripada 4 orang ni, cikgu nak pilih seorang untuk buat kesimpulan pada hari ini. Tasha yang banyak main, cikgu nak kamu buat kesimpulan. Apa yang kau belajar? Apa yang saya belajar hari ini adalah untuk
untuk kita sentiasa bercakap sopan dan melakukan perkara-perkara yang baik dengan cikgu Dan kawan-kawan. okey, betul. Izmi? Saya pun rasa apa yang Tasha cakap tu betul. Yang penting kita kena berhemah tinggi. Jadi nilai hemat tinggi ni sangatlah penting ya untuk kita terapkan dalam diri kita ya anak-anak murid. Sebab apa? Sebab kalau kita bersopan santun, orang di sekeliling kita akan merasa senang dengan kita. Tak ada rasa macam nak gaduh ke, nak marah ke, tak ada. Jadi nilai-nilai yang perlu kita terapkan dalam kehidupan seharian ya. Okey. Cikgu rasa itu sahaja. Cikgu dah kutip balik kat cikgu tadi. Okey. Okey. Okey, sebelum cikgu balik, cikgu nak kutip kerja sekolah semalam ya. Boleh bawa keluar? Boleh. Okey. Siapa yang tak siap, cikgu akan denda ya. Anda siap? Pula dekat rumah. Alamak, dah kau tinggal buku di rumah ya, Uji? Mak saya Saya akan kuat mak kamu. Okey. Terima kasih Izmi. Kali hilang. Dan sekarang saya akan berbagi Uji, jangan lupa. Okey. Bangun. Terima kasih Cikgu Hanis. Terima kasih Cikgu Hanis. Sama-sama, duduk semua. Jangan bising ya. Okey.